Okay guys, ini adalah spek mata anti blue light. Korang tengok sini mungkin nampak je spek biasa, tapi ni adalah brand daripada brand Cycus. Aku tak tahu sebutan ni betul ke tak Cycus, but apa ni bantu adalah untuk block lah blue light punya mata korang daripada contohlah korang tengok korang punya smartphone, PC ke apa, this will block blue light. Disebabkan blue light tak bagus untuk mata kita lah. Korang tak percaya? Ini adalah kad yang nak tunjuk dia punya blue light macam mana, efek dia dekat kita punya mata. So ni, kau nampak ni, testing area ni. So basically, kau just sinar kat sini je. And you see that. Buat macam ni. Yang kau nampak. Itu efek blue light dekat mata kita. Contohnya lah. So spek mata ni sangat membantu lah. Kalau korang yang tak ragu macam aku, boleh pakai lagi. Kalau korang yang duduk depan PC, waktu malam tengok phone ke apa, this one is really nice lah. So mata korang tak rosak lah. Tengok blue light banyak sangat kan. And also, dia punya build quality pun memang bagus, tebal dan dia tak rasa plastik. Memang plastik, but dia tak adalah rasa macam plastik murah. So, it's really nice. And also, dia ada lifetime warranty card kat sini. So, apa-apa jadi, korang boleh claim dia warranty dan dia datang juga dengan this, dia punya tempat simpan spek mata dia sendiri. Dan harga dia pun tak mahal, korang boleh check kat bawah punya bag tu. Really nice spek kat sini.